Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berusaha Dr. Rasidayanti binti Sayon, pensyarah kursus Sosiologi dalam Pendidikan EDUP 2102. Seterusnya, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang khususnya ahli kumpulan dalam pentaksiran berterusan ini dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkenaan kepelbagaian sosio-budaya dan implikasi terhadap program pendidikan di negara. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, ada langkah eloknya untuk kita melihat secara sekali lalu pengenalan berkenaan sosio-budaya yang berlaku di negara kita. Jadi kalau kita lihat kepelbagaian sosio-budaya ini, dia merujuk kepada kewujudan pelbagai latar belakang. Jadi di negara kita bukanlah negara yang terdiri daripada satu bangsa sahaja. Bukan semua yang duduk di Malaysia ini semua orang Melayu. Tidak. Walaupun begitu, ramai yang berlatar belakangkan berbeza. Sepertinya ada yang bangsa Cina, bangsa India, lain-lain pun ada. Jadi kepelbagaian latar belakang ini yang memberi kesan kepada budaya, etnik, agama dan bahasa dalam masyarakat ini memberi impak kepada sistem pendidikan di negara kita. Seperti mana yang berlaku di sekolah-sekolah. Contoh sekolah yang kami akan kaji sebentar lagi. Jadi kepelbagaian ini penting kerana dia memperkayakan pengalaman pembelajaran murid dan memupuk toleransi serta membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan harmoni. Jadi tidak lain tidak bukan tujuan untuk kita melihat apakah kepelbagaian sosio-budaya ini, maka kita kena lihat kesannya terhadap pendidikan di negara kita. Di mana pendidikan di negara kita berteraskan kepada elemen perpaduan. Ya, jadi kalau kita lihat bahawa negara kita yang mempunyai latar belakang yang pelbagai, bagaimana kita selaku guru yang merupakan warga pendidik dan murid kita juga ingin mempelajari untuk bergaul, untuk bersatu padu walaupun berbeza latar belakang. Jadi kat sini kita nak mewujudkan satu suasana yang harmoni, suasana yang sejahtera, tidak ada berlaku pergaduhan dan sebagainya. Jadi kalau di sekolah kita dah dapat dilihat melalui kehadiran murid-murid sendiri. Sebagai umumnya sekolah yang kami kaji ini adalah salah sebuah sekolah biasa, sekolah menengah kebangsaan biasa yang berlatar belakangkan pelbagai kaum dan budaya. Jadi sekolah menengah kebangsaan biasa ini menerima masuk pelbagai latar belakang murid yang tidak mengira bangsa, tidak mengira agama, tidak mengira budaya dan bahasa itu sendiri. Jadi pelbagai kaum yang telah mempelajari dan mendaftarkan diri di sekolah ini untuk menyambung pengajian di peringkat menengah sebagai contoh daripada kaum Melayu, Cina, India dan etnik lain. Selain agama keagamaan yang berbeza, adat budaya yang berbeza, bahasa komunikasi yang berbeza serta variasi adat yang diamalkan dalam kalangan murid-murid itu sendiri. Jadi kalau kita lihat sekolah yang kami kaji ini merupakan salah satu sekolah menengah kebangsaan yang berada di Muar, iaitu SMK Seri Muar, Johor, beralamat di Peti Surat 17 Jalan Meriam 84007 Muar, Johor. Kod JEB 5024. Jadi di sekolah ini untuk pengetahuan memang adalah murid-murid yang berlatar belakang pelbagai. Seperti bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, lain-lain. Jadi sebelum kita menelusuri apakah cabaran atau kesan, implikasi daripada kepelbagaian sosio budaya yang ada di sekolah ini, kita lihat apakah program-program atau aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan. Jadi kajian yang kami lakukan ini melihatkan kepada apa? Kepada program-program yang dilaksanakan sebelum ini, iaitu yang latest lah tahun 2024. Bersumberkan daripada Facebook rasmi sekolah tersebut dan juga bertanya kepada guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut. Jadi antara program yang dianjurkan melalui penglibatan seluruh warga sekolah
Dia bukannya program macam bertemakan contoh untuk pelajar beragama Islam ataupun murid bukan Islam, tidak. Tapi dia melibatkan semua warga sekolah. Yang pertama semestinya bulan kemerdekaan dan hari Malaysia. Jadi untuk pengetahuan, program bulan kemerdekaan program tahunan dan memang semua sekolah ada, termasuklah sekolah SMK Seri Muar. Namun penglibatan murid pelbagai latar belakang dalam bulan kemerdekaan ini, contohnya yang ada di gambar tersebut, program Kibarkan Jalur Gemilang untuk memupuk semangat patriotisme dalam kalangan murid. Seterusnya, persembahan tarian Zapin yang ada adalah melibatkan bukan sahaja murid Melayu, tetapi ada juga murid bukan Melayu yang turut serta dalam persembahan tersebut. Dan untuk makluman, guru-guru yang berkhidmat di SMK Seri Muar bukan terdiri daripada guru bangsa Melayu saja. Hatta pengetua SMK Seri Muar sekalipun adalah seorang bangsa Cina. Jadi ini adalah satu variasi atau kepelbagaian yang jarang berlaku sebenarnya. Di sekolah biasa ataupun di sekolah menengah biasa seperti ini, pengetuanya sendiri adalah orang yang bukan bangsa Melayu, bukan masyarakat dominan. Bukan bangsa dominan di negara kita. Jadi kat sini menampakkan kepelbagaian sosio budaya yang memberi impak positif, khususnya dalam bidang pendidikan. Contoh seperti bagaimana seorang pengetua dapat mengawal ataupun menjaga ataupun nak kata menguruskan sekolah yang pelbagai budaya, dengan beliau sendiri merupakan latar belakang yang berbeza dengan masyarakat majoriti di sekolah tersebut. Macam tu. Okey. Jadi pelbagai aktiviti yang dianjurkan di bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia, dan semestinya penglibatan murid, seluruh murid tanpa kita kira latar belakang, tak kisahlah dia bangsa Cina, India, lain-lain pun boleh turut serta walaupun ada penerapan unsur-unsur budaya Melayu. Seperti tadi yang saya katakan, ada persembahan tarian Zapin yang dilibatkan murid bukan Melayu untuk turut serta dalam persembahan tersebut. Seterusnya, ada juga yang telah berjalan pada tahun lepas, program perpaduan muhibah di bawah pengendalian Panitia Pendidikan Moral, iaitu bersempena sambutan Hari Deepavali 2024. Jadi dengan tema membentuk generasi mencintai Hari Kebesaran Hari Deepavali. Kalau kita lihat di gambar tersebut, guru-guru juga turut serta walaupun berlatar belakang berbeza, tetapi guru-guru menunjukkan satu contoh role model di mana mereka menerima dan juga mereka sama-sama meraihkan ataupun sama-sama menyambut baik keraian Hari Deepavali bersama dengan mereka-mereka yang berbangsa India di sekolah tersebut. Ada buat kolam, ada buat corak-corak, pakaian pun pakaian yang kena dengan tema lah. Tidaklah kita kata kalau contoh guru beragama Islam tu kena buka tudung, pakai sari tak pakai tudung, tak. Dia boleh kenakan jugalah dengan sari yang bersesuaian dengan pakaian baju kurung. Nak nampakkan mereka ni menyambut baik sambutan di peringkat sekolah. Ni di peringkat sekolah lah. Semua murid juga turut serta melihatkan. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk memberi pendedahan. Kerana kita tahu masyarakat India yang ada ini merupakan masyarakat minoriti. Mungkin orang tahu Deepavali tapi orang tak tahu apa yang berlaku dalam Deepavali. Jadi platform yang diketengahkan oleh Panitia Pendidikan Moral dalam sambutan Hari Deepavali memberi impak di mana murid-murid ataupun di mana guru-guru juga turut sertalah dalam program tersebut. Macam tu. Okey, baik, seterusnya. Kita lihat pula program yang seterusnya. Program Anakku Sayang bagi meraihkan calon SPM tahun 2024. Seperti mana yang kita tahu, murid-murid yang berlatar belakangkan pelbagai di SMK Seri Muar ini merupakan murid-murid yang ada latar belakang berbeza lah, dan kebanyakannya majoritinya yang saya dapati lah daripada maklum balas guru-guru di sana, mereka ni tidak sama dari sudut aliran. Majoriti contoh, majoriti yang berbangsa Cina dan India mengambil aliran sains. Adapun bangsa Melayu mengambil aliran sastra ataupun aliran kemanusiaan.
Tetapi benda itu tidak menjadi penghalang untuk pentadbir dan guru-guru warga pendidik SMK Seri Muar untuk menganjurkan program Anakku Sayang ini sebagai platform bagi meraihkan murid-murid walaupun pelbagai aliran, pelbagai latar belakang yang berbeza. Mereka meraihkan dengan berikan hadiah, belanja makan, beri motivasi dan semangat kepada semua calon-calon SPM tanpa mengira latar belakang aliran. Tak kisahlah dia tu budak sains ke, budak sastra, habis lambat, habis awal, tapi mereka support ataupun menyokong antara satu sama lain. Kerana mereka tahu bahawa potensi calon-calon ataupun potensi anak murid yang pelbagai latar belakang ini besar. Bukan semata-mata untuk budak sains yang pandai-pandai je dia cemerlangkan, tapi budak kemanusiaan biar lulus ke ataupun biasa-biasa, tidak. Tetapi nak dikatakan kesan daripada program ini menampakkan semangat perpaduan antara murid dan guru juga. Jadi kat sini pun integrasi perpaduan yang diterapkan tidak lain tidak bukan selari dengan perkembangan akademik semasa sekolah tersebut. Untuk makluman, SMK Seri Muar ini mencatatkan rekod pencapaian yang baik. Kalau dari sudut tahap NKRA yang direkodkan berdasarkan SPM ini merupakan di tahap yang sangat baik. Jadi dia tidaklah terlalu di tahap sederhana atau di tahap lemah. Di tahap baik yang memberi kesan kepada pencapaian akademik terutamanya kerana motivasi murid-murid yang sangat tinggi melalui sokongan dan dukungan daripada semua pihak walaupun berbeza latar belakang. Baik, seterusnya. Kita juga ketengahkan penglibatan murid dalam pertandingan pelbagai peringkat. Contoh yang saya ambil yang penglibatan SMK Seri Muar di pertandingan Festival Tari Rakyat Johor. Peringkat negeri lah. Ini peringkat negeri anjuran Yayasan Warisan Johor yang berlangsung pada tahun lepas, di mana penglibatan tim SMK Seri Muar dalam pertandingan Zapin dan melibatkan siapa? Melibatkan seluruh warga SMK. Bukan seluruh lah, maksudnya melibatkan murid-murid SMK Seri Muar tanpa mengira latar belakang. Kalau tengok gambar-gambar yang diambil ini, ada juga yang bukan Melayu, seperti murid yang berbangsa Cina atau murid yang berbangsa India juga turut serta memberi sokongan dan juga turut serta dalam pertandingan Zapin ini, menunjukkan bahawa semangat kekitaan ataupun semangat perpaduan yang ditunjukkan oleh murid dalam pertandingan Zapin ini ataupun pertandingan festival tari yang diwakili oleh SMK Seri Muar memberi impak dalam memupuk kecintaan ataupun kekitaan dalam kalangan murid. Dia tidak berlaku diskriminasi sangatlah. Kan nak kata Zapin je orang Melayu je lah main, orang Cina tak payah main. Kan sebab bukan tarian dia. Tetapi kat sini guru juga mengajak siapa yang nak join boleh turut serta masuk pertandingan bersama-sama dengan murid berbangsa Melayu dalam pertandingan Zapin. Mereka juga belajar untuk menari Zapin. Belajar untuk menari Zapin kan. Kalau kita pun orang Melayu pun payah juga nak menari Zapin, tapi ni yang bukan Melayu juga belajar untuk orang kata mempersembahkan budaya masyarakat Melayu. Macam itulah orang kata. Dan akhirnya pada tahun ini di awal tahun iaitu hari pertama persekolahan seperti mana yang diketengahkan melibatkan guru dan juga komuniti serta pihak berkuasa daripada PDRM selaku pegawai pegawai pengurus sekolah, bukan pengurus, macam pegawai keselamatan sekolah turut serta untuk menggalakkan murid datang ke sekolah. Jadi di sini guru-guru pelbagai bangsa, pelbagai budaya, pelbagai bahasa sekalipun turut serta menyambut baik kehadiran murid-murid di hari pertama persekolahan pada 17 Februari yang lalu. Okey, baik. Jadi implikasi daripada program-program yang dianjurkan saya bahagikan kepada 4 isi utama. Yang pertama, meningkatkan sikap toleransi dan persefahaman. Seperti mana yang kita lihat tadi, antaranya penganjuran Hari Perpaduan bawah Panitia Pendidikan Moral ataupun Bulan Kebangsaan, persembahan atau pertandingan Zapin Tari, festival tari yang melibatkan bangsa Melayu dan bukan Melayu. Jadi kat situ meningkatkan toleransi antara satu sama lain.
sifat keterbukaan. Kita meraihkan juga sekiranya murid itu ada bakat walaupun dia bukan bangsa Melayu, kita turut serta tarik untuk mengajak beliau untuk turut serta dalam kebolehanlah, menunjukkan kebolehan terutamanya. Yang kedua, memupuk semangat perpaduan dan integrasi nasional. Semestinya bila mana melibatkan keseluruhan warga sekolah tanpa kita mendiskriminasikan mana-mana murid. Kita tak kata oh yang ni Melayu je join. Kecuali kalau yang betul-betul yang perlu kepada pengasingan. Contoh kalau aktiviti kebesaran Islam, mestilah yang beragama Islam je join kan. Tapi nak katanya contoh kalau program itu umum, contoh bulan kebangsaan, bulan perpaduan, hari bahasa dan sebagainya, kita melibatkan seluruh warga sekolah untuk memupuk perpaduan. Kita boleh bekerjasama, bersatu padu. Tidak ada kata aku dengan aku, engkau dengan engkau. Tak ada. Kerana apa? Kerana tujuan program-program itu dijalankan juga tidak lain tidak bukan untuk apa? Untuk menggalakkan kesepaduan antara satu sama lain. Tidaklah kata yang Melayu duduk dengan Melayu, Cina duduk dengan Cina, India duduk dengan India. Walaupun mereka satu sekolah, mereka belajar benda yang sama, duduk kelas yang sama. Itu maksud dia. Yang ketiga, meningkatkan kreativiti dan inovasi. Jadi kalau kita lihat contoh seperti mana aktiviti perpaduan dianjurkan oleh pendidikan moral, kat situ telah meningkatkan kreativiti murid dan juga guru. Dalam orang kata dalam membuat contoh buat kolam buat hiasan tersebut, kat situ dia menggalakkan kreativiti. Tidaklah terhad kreativiti guru ataupun kreativiti murid kepada satu sisi sahaja. Itu maksudnya. Okey, dan yang keempat, mengukuhkan nilai kepimpinan dan kerjasama. Di mana pengukuhan nilai kepimpinan dalam kalangan guru dan murid. Guru dan murid. Murid juga ada juga kita latih nilai kepimpinan, macam mana seorang murid itu hendak mengendalikan, contoh mengendalikan program, mengendalikan majlis yang melibatkan siapa? Melibatkan seluruh masyarakat ataupun seluruh bangsa tanpa mengira latar belakang. Dan di guru juga menunjukkan role model. Contoh macam saya katakan tadi, sekolah ini merupakan sekolah yang pengetuanya bukan Melayu. Tapi majoriti gurunya Melayu dan juga muridnya juga majoriti Melayu. Jadi kat situ cabaran pengetua sendiri bagaimana beliau ingin mengetengahkan kepimpinan yang terbaik yang dapat diterima oleh semua tanpa menolak ataupun tanpa membelakangkan bangsa-bangsa yang lain. Tu maksud dia kat situlah. Jadi kat situ pengetua sendiri dah tunjukkan role model yang baik, maka yang lain-lain juga akan turut serta ikut. Okey, baik. Jadi itu saja daripada saya, daripada bahagian saya. InsyaAllah bahagian-bahagian lain saya akan serahkan kepada sahabat-sahabat saya yang lain untuk diteruskan pembentangannya, InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dipersilakan Ustaz Abu Zah untuk sambung bahagian seterusnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dah dengar ya penjelasan yang agak panjang daripada saudara Ustaz Muhammad Firdaus mengenai program-program kepelbagaian sosial budaya dan implikasi terhadap program pendidikan ni dan pengajaran. Dan apa yang kami dapat daripada kajian kami di sekolah SMK MUA apa? Terima. SMK Seri MUA kan. Apa yang kami dapat daripada kajian ni, sekolah ni adalah sekolah yang amat bagus ya, sebab program-program yang dijalankan untuk kepelbagaian sosio budaya ni sangat memberi kesan kepada murid lah, dan sangat memberi kesan yang baik untuk murid. Seperti program yang kita lihat yang dibuat untuk program kemerdekaan yang melibatkan semua murid ya. Dan kesan daripada program tu kepelbagaian sosial budaya ni, kesan dia apa? Kesan dia yang pertama, kita tengok kurikulum mengambil kira unsur-unsur sejarah. Okey, kurikulum perlu mengambil kira unsur-unsur sejarah, adat dan nilai pelbagai kaum agar setiap pelajar dapat memahami dan menghargai kepelbagaian budaya di Malaysia. Okey, seperti yang kita sedia maklum, macam kita ni guru-guru, kita perlu mengetahui
serba sedikit. Walaupun kita beragama Islam, kita kena mengambil tahu unsur-unsur sejarah bangsa India, bangsa Cina dan nilai. Sebagai contoh, macam mana kita tengok adat apa? Adat kaum Cina. Adat kaum Cina yang ada merayakan apa? Cap Gome, dia ada apa, dia punya perayaan kongsi facai dia, apa yang dia buat, mercun, tarian naga dan sebagainya kan. Kita tahu, dapat tahu ini adalah apa, adat-adat mereka yang perlu kita ambil tahu sedikit bagaimana kalau mereka adat mereka waktu mati, kematian dan sebagainya. Begitu juga dengan kaum India. Kan macam mana kaum India ni apa, dia bila berlaku kematian, perayaan dan sebagainya, kan macam kaum India ni, dia punya adat dia yang saya dapat tahu daripada kajian daripada sekolah ni. Dia ada adat kelahiran, kan adat kelahiran ni, upacara nama dia upacara Namakarana, kan upacara pemberian nama bayi. Dia berlaku selepas 11 hari kelahiran. Kalau macam kita, apa, agama Islam ni sunnahnya diberi nama selepas 7 hari, kan. Kalau kaum India pula 11 hari. Kalau okey, kalau macam adat perkahwinan pula, adat perkahwinan kaum India, dia ada majlis pertunangan dikenali sebagai Nicaya Tartham, dalam masyarakat Tamil, dan kedua-dua pihak akan berjumpa untuk bertukar hadiah. Itu majlis pertunangan untuk kaum India. Dan upacara haldi. Pengantin disapu dengan pes kunyit untuk membersihkan dan menyerikan kulit sebelum majlis perkahwinan. Itu antara contoh-contoh lah. Kan, contoh-contoh yang adat-adat mereka ni. Inilah yang guru-guru perlu ambil tahu lah. Kan, sebesikit supaya apa? Supaya kita dapat apa, supaya kita dapat bagi maklumat yang betul lah, kan, dapat maklumat tu, dan kita boleh ambil maklumat, dan kita boleh tak kekok dengan apa, kepelbagaian sosial budaya di sekolah tu. Okey, seterusnya mata pelajaran seperti pendidikan moral, sejarah dan penerapan pendidikan civic sering disesuaikan untuk mencerminkan kepelbagaian ini. Macam kita tahu dekat sekolah, dah ada pendidikan moral ya. Pendidikan moral ni ada untuk apa? Untuk penerapan civic. Contoh, hormat menghormati. Apa, inilah penerapan nilai-nilai moral ni lah, kan, untuk diambil berat untuk masyarakat seperti kaum India dan kaum Cina. Okey, seterusnya dari aspek kurikulum, aktiviti seperti Speakers Corner sebagai pelbagai bahasa, persembahan seni budaya dan program silang budaya dapat menggalakkan pemahaman dan integrasi antara kaum. Okey, macam hari ini, kita boleh buat satu apa, program mi- satu minggu satu bahasa. Sekarang macam di sekolah kita berlaku kan, ada bahasa, kalau contoh di sekolah Arab, kita ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab untuk setiap kali perhimpunan. Untuk di sekolah yang mempunyai pelbagai sosial budaya, dia boleh membuat perhimpunan dalam bahasa Tamil, dalam bahasa Cina, tapi mestilah ada translate. Supaya apa? Supaya kita nak perpaduan kaum tu berlaku di situ. Okey. Seterusnya, dengan adanya kepelbagaian dalam kurikulum dan co-kurikulum ni, pelajar bukan saja memperoleh ilmu akademik tetapi juga memupuk sikap hormat menghormati serta semangat perpaduan dalam kalangan mereka. Ni kurikulum dan co-kurikulum ni sangat membantu untuk mereka ni bergaul, kan, bergaul dan mempunyai hubungan yang baik, kan, mempunyai hubungan. Ah, Sebagai contoh, dalam sukan kita tahu, kan, dalam sukan kita tahu, ah, macam Cina ada punya adat sukan Cina apa, ah adat sukan Cina, ni, dia main layang-layang. Okey, sukan Cina dia ada main permainan layang-layang, ada hias cantik, untuk apa, untuk layang-layang tu. Kalau contoh sebagai lain, untuk contoh lain, ah kau masyarakat India punya sukan.
Kan, apa yang kita tahu untuk masyarakat India punya sukan ni? Apa? Dia. Ha, tahu. Zaki, Apa nama Ustaz yang Zaki tahu. Maksudnya adat dia punya sukan dia tu. Kalau macam Cina dia ada main apa? Kalau Melayu dia ada macam main gasing. tahu silambam Dia, kan? apa? Silambam yang silambam, Silambam. silambam. Ah, macam itulah kan. Inilah untuk memupuk perpaduan dan kita boleh buatkan aktiviti seperti itu supaya apa? Supaya menarik budak bergaul antara masyarakat ni. Okey. Seterusnya, next slide. Seterusnya adalah guru memainkan peranan penting dalam memastikan pendidikan yang inklusif. Macam Muhammad Firdaus cakap inklusif. Inklusif ni apa? Pendidikan yang pelbagai. Pelbagai. Pelbagai dan adil. Dan persekitaran bilik darjah yang pelbagai budaya. Okey, dalam kelas contoh kita ada kaum India, kaum Cina. Kita janganlah asyik apa selat kerap bertanya dengan kita punya apa orang Melayu saja kan. Kita perlu adil dalam PDP kita. Jangan sentiasa kalau bagi galakan tu bagi galakan dekat orang Melayu je. Tak boleh macam tu. Yang kita kena bagi galakan pada masyarakat India dan Cina juga. Supaya apa? Supaya mereka tak rasa tertindas atau resis kan. Sebagai pendidik, guru harus bersikap neutral dan menghormati perbezaan latar belakang pelajar dengan memberikan layanan yang sama rata tanpa sebarang bias. Perkara ini sangat penting yang dekat dekat dalam kelas ya. Perkara ini sangat penting supaya sebab apa? Sebab bila kita ada bias kat dalam kelas ni, murid akan perasan ni. Bila murid perasan, nanti berlaku dia pun tak minat nak belajar dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia tak dihargai. Segala usahanya tak dihargai dan dia akan rasa ah, asyik apa yang dia buat orang tak hargai dia akan putus asa. Kan itulah kesan dia. Kesan bila kita ada bias dekat dalam kelas ni. Kan? Selain itu juga, guru perlu menggalakkan perbincangan terbuka mengenai pelbagai budaya dan kepercayaan agar pelajar dapat memahami serta menghargai kepelbagaian wujud. Okey, yang ini. Macam saya cakap tadi, guru perlu tahu serba sedikit mengenai adat, mengenai latar belakang, kepelbagaian budaya ni. Kan? Seperti macam sekolah ni, pengetua dia Cina. Tapi dia boleh, apa? Dia boleh melestarikan semua kan Cina, Melayu di Cina tapi dia tak dia apa dia buat program yang mana memupuk semua murid kan bukannya program okey contoh pertandingan hafazan untuk agama Islam saja kan pertandingan tapi dia memupuk untuk apa untuk kepelbagai untuk semua murid dapat bergabung dan supaya tidak berlaku pergaduhan dan sebagainya macam kita tahu sejarah sejarah yang Muhammad Firdaus cakap tadi apa sejarah 16 Mei 13. 13 13 Mei 16 Mei Hari 13 Guru. Mei dia Hari Hari berpunca Guru. daripada apa berpunca daripada ni lah resis ni lah kan kepelbagai apa berbeza pendapat politik yang mana masyarakat Cina tak puas hati dengan kemenangan tak puas hati ini punca daripada situlah sebab apa sebab sifat resis tu okey guru juga boleh menerapkan kaedah pengajaran yang memberi ruang kepada semua pelajar untuk menyuarakan pandangan mereka termasuk pendekatan pembelajaran yang bersesuaian dengan latar belakang budaya mereka ah bagi bagi kena ambil pandangan mereka kan jangan kita asyik berpusatkan guru-guru asyik berceramah bercerita tanpa tanpa memberi peluang untuk murid ni untuk menyuarakan pendapat sebab sebab apa sebab mereka ada pandangan mereka dan kita perlu hargai kita perlu ambil juga sedikit pandangan mereka sedikit pandangan mereka supaya apa supaya mereka ni dapat apa mereka dapat rasa yang mereka dalam kelas tu kan dia berfungsi tahu. Dalam kelas tu dia ada fungsi dia yang tersendiri dan kaum India juga dia boleh suarakan pendapat apa yang terpendam dalam hati dia yang dia rasa tak puas hati. Kita ambil pendapat mereka semua dan kita boleh gabungkan dan kita boleh buat kesimpulan yang positif dan beri galakan kepada mereka. Kan? Ini adalah kesan daripada apa? Kesan daripada kepelbagaian sosio budaya ni
Bila kita tak jaga kepelbagaian sosial budaya dalam dalam sekolah kita, kesan-kesan yang sangat tak sangat yang macam Mak Firdaus cerita sangat takut lah kan, berlaku perpecahan kaum, dan negara kita amat menitik beratkan perkara ini. Seperti mana yang kita tahu, kalau jika ada isu berkaitan dengan kaum saja, mereka akan cantas awal-awal. Sebab apa? Sebab bila dia dah mula, dia akan merebak, merebak, merebak. Dan oleh sebab itulah, ini peranan guru sangat penting. Peranan guru sangat penting untuk apa? Untuk memastikan sosio budaya dalam kawasan sekolah ni, sosio budaya dalam dalam kawasan sekolah ni berlaku dengan baik, kan. Pelancaran program-program kena pelancaran program-program kena kerap kerap diadakan, kan, seperti program macam ni, kemerdekaan tadi sekolah ni buat, dan banyaklah program-program lain untuk apa, untuk keterlibatan pelajar murid Cina dan India ni jadi. Ah, okay, itu saja daripada saya. Next. Okey. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Abu dan juga Ustaz Firdaus. Jadi kita pergi kepada cabaran daripada penerangan kedua-dua sahabat saya tadi. Ada berlaku cabaran lah dalam pelaksanaan sosio budaya di sekolah. Yang pertama, diskriminasi berlaku sebab tadi dah bagi tahu wujud layanan yang tidak adil antara pelajar dengan guru, guru dengan pelajar. Kemudian dia ni berkait juga dengan kaum, agama dan juga latar belakang budaya mereka. Bangsa Melayu, bangsa Cina dan juga bangsa India. Dan bila berlakunya diskriminasi, dia akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengalaman pembelajaran, sampai ke pelajar-pelajar ni, murid-murid. Kemudian yang kedua, stereotip. Ini juga berlaku yang membawa kepada salah faham antara pelajar. Dan perkara ini juga akan menjadikan tanggapan yang salah ataupun tanggapan negatif kepada kaum ataupun budaya lain, berdasarkan maklumat yang tidak tepat. Ini bahaya. Yang ketiga, beza budaya. Sudahlah kaum bangsa Melayu, Cina dan India, kalau seorang cakap, yang lain tak faham. Melayu cakap, Cina tak faham, India tak faham. India cakap, Cina pun tak faham, Melayu pun tak faham, Cina cakap, dua-dua pun tak faham. Jadi bila mengikut kepada aspek bahasa, kemudian berbeza dari sudut adat dan juga nilai, ini juga menyukarkan komunikasi antara murid, dan juga guru. Interaksi antara pelajar sehingga mereka ini menjejaskan perpaduan. Seorang tak faham, dia jadi bergaduh. Dan timbullah konflik dalam kalangan pelajar di sekolah. Itu antara cabarannya. Kemudian kita pergi kepada pendekatan pedagogi. Bila dah berlaku masalah macam tadi tu, pembelajaran berasaskan project based learning ni antara satu pendekatan pedagogi yang boleh dibawa, yang mana pelajar perlu bekerjasama dalam kumpulan yang terdiri daripada pelbagai latar belakang untuk menyelesaikan tugasan bersama sekaligus menggalakkan interaksi dan pemahaman silang budaya. Yang ini memang berkesan. Project based learning, berasaskan projek. Dan bila tiga kaum ini contohnya bergabung, bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, mereka perlu memerah tenaga, memerah fikiran mereka untuk menyelesaikan satu-satu masalah di dalam kumpulan tersebut, menyelesaikan perkara pembelajaran di dalam kumpulan. Dan ini mencambahkan lagi fikiran dan juga memberikan anak murid ini, mereka ini akan lebih berfikiran terbuka, kena menerima fikiran idea daripada bangsa Cina, bangsa Melayu dan juga bangsa India. Dan selain itu, guru boleh menggunakan strategi pengajaran interaktif. Ini pun penting juga, guru, seperti pembelajaran kooperatif dan teknik perbincangan secara terbuka
Kita kena bagi peluang kepada anak-anak murid untuk mereka ni berkongsi apa yang mereka rasa daripada budaya Melayu, budaya orang Cina, budaya orang India. Ini penting lah, ya. Bila perkongsian ini ada, maka kita nampak satu keseragaman ataupun kesatuan dalam menerima budaya-budaya yang lain. Ketiga, pendekatan lain termasuk memasukkan elemen budaya dalam bahan pengajaran seperti menggunakan contoh daripada berbagai tradisi dan sejarah masyarakat Malaysia. Seterusnya. Dan yang terakhir, kita pergi kepada kesimpulan. Sebenarnya kepelbagaian sosial budaya dekat sekolah, dia ni merupakan satu benda yang best lah, benda yang berharga. Sebab kalau sekolah tu Melayu-Melayu je semua, kita dah biasa kan Melayu-Melayu semua. Ada sekolah lelaki saja, ada sekolah perempuan saja, ada sekolah Cina saja, sekolah India saja. Tapi bila bergabung, pengetua pun kena bijak juga dalam menguruskan sekolah pelbagai sosial budaya. Okay? Dan walaupun terdapat cabaran seperti diskriminasi, stereotip dan ada perbezaan budaya bila pelbagai kaum. Jadi pendekatan pedagogi yang sesuai dapat membantulah, membantu pelajar, membantu murid, membantu guru dalam menggalakkan keharmonian serta perpaduan dalam kalangan pelajar. Kemudian, guru ni sebagai pemudah cara. Guru fungsi dia sebagai pemudah cara. Jadi guru kena adil dan bersifat terbuka lah, sama rata. Supaya apa? Supaya murid-murid ni tadi dia rasa dia dihargai. Kalau guru orangnya Melayu, mengajar orang Melayu, dan ada orang Cina dan orang India, tapi guru tersebut memberi bukanlah kata pilih kasih, lebih macam pilih kasih jugalah, tumpu pada orang Melayu je. Orang India tak faham, lantak kau lah. Orang Cina tak faham, lantak kau lah. Begitu juga dengan cikgu India ataupun cikgu Cina. Mereka lebih kepada bangsa mereka. Sedangkan kalau contoh, kalau kelas tuition dekat luar, banyak bangsa Cina ataupun bangsa India. Bila anak Melayu masuk, tak faham, kadang-kadang guru-guru ni malas nak betulkan. Ya, jadi ini satu masalah juga. Mereka rasa tak dihargai sebab latar belakang mereka begitu. Kemudian melalui kurikulum yang inklusif, strategi pengajaran yang berkesan, serta amalan sikap hormat menghormati, sekolah tu sendiri bukan sahaja mendidik pelajar, tapi membentuk juga mereka ini dalam bidang akademik, iaitu membentuk nilai-nilai murni yang penting kehidupan bermasyarakat. Iaitu pengurusan kepelbagaian sosial budaya yang baik akan melahirkan generasi pelajar yang lebih berfikiran terbuka. Bila fikiran dah terbuka, mereka akan ada tolerate antara satu sama lain, toleransi. Dan last sekali, mereka murid-murid bersedia menghadapi cabaran dalam bermasyarakat majmuk yang semakin berkembang di sekolah ataupun di luar. Itu saja. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Dan terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Abu dan juga Ustaz Firdaus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sampai untuk semua, insya-Allah. Terima kasih. Jadi itu saja daripada kami. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada kelemahan kami sendiri. InsyaAllah semoga mendapat manfaat dan juga mendapat pengisian daripada apa yang kami bentangkan. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.